Assalamualaikum. Sekarang kita berada dekat homestay Beris Lalang, Bacok. Ini rumah yang kita duduk. Sekarang kita tengah bersiap-siap untuk balik. Kita di sini selama 3 hari 2 malam. Kita mengharapkan satu pengalaman yang indah dekat sini. Tapi sebaliknya, hari pertama kita masuk, syok, terkejut. Setiap benda yang ada disediakan kat sini siap dengan harga. Semua yang ada dalam ni ada listnya. Keadaan rumah memang kurang memuaskan. Inilah keadaan kita sampai. Dengan keadaan rumah macam ni. Gas pun pagi ni kita tak pernah masak, tapi kita panaskan makanan aja. Gas habis. Semua yang disediakan kat sini siap dengan harga ya. Kita pun hari tu dah terambil sebab terlalu dahaga. Kita ingatkan benda ni tak perlu dibayar. Jadi terpaksalah kita dah masukkan duit kat sini. Rumah selesa, besar, tapi seperti tak dijaga. Ini ruang tamu dia, luas. Tapi dengan keadaan yang sangat panas. Kecuali bilik ini ada aircon. Ada aircon, ada kipas. Lagi 1, 2 bilik memang cukup panas. Keadaan dalam bilik air. Rumah penuh dengan sawang. Keadaan rumah memang kotor. Tandas bau busuk. Hari kita sampai memang dah busuk. Rumah panas, owner kedekut. Jangan datang lagi rumah ni. Nanti dia terus jual je rumah ni. Cukup sekali ya kita menginap kat sini. Cukup sekali. Tuan rumah kedekut kedaung, tai hidung masin. Di sini ya rumahnya. Apa namanya? Suraya Homestay.
Apa? Apa Beris? Apa Tanjung Beris ni? Beris Lalang. Beris Lalang. Cukup sekali, pertama dan terakhir.